Soalan seterusnya, apa hukum jima' malam pertama? Haram jima' isteri malam pertama jika isteri itu haid. dah haid dah ada apa? Nah, cuma haram kita jima' isteri selepas akad nikah. Haram dah. Berdosa besar jima' isteri selepas akad nikah. Dah lepas akad nikah tu iman dia apa ni jima' lalu. Haram nanti orang balik ni pada. Oh ni benda ni hukum ni kan hukum cengkam najis tak? Cengkam kaki cekang. Kaki cekang najis tak? Jawabnya kalau airnya busuk maka najis. Kalau tidak busuk tidak najis. Biasa kaki cekang ni apa orang? Seorang yang agama kuat, semayang kuat, mengaji menurut perintah Allah dan masa yang sama berkelakuan pelik, suka cakap dengan menatang tumbuhan, awan, hujan, hingga menimbulkan keraguan pada orang yang melihatnya. Adakah orang begini berbahaya dan gila? Jadi kena periksa ada tu. Tak nak cakap dengan kambing beng-beng, cakap. Jadi nak kena periksa. Kadang-kadang tak gila, kadang-kadang gila. Jangan tamuh lagi. Sebab kadang-kadang Allah beri kepada seseorang itu mendengar pokok-pokok berkata-kata. Pokok tegur dia. Assalamualaikum nak pergi mana tu? Pokok. Dia pun jawab, nak pergi muah JKK. Dia kata. Jadi orang dengar, wah ni cakap dengan pokok. Jadi ada ke hak gila sungguh? Ada gila sungguh? Ada hak gini. Jadi jangan kita buruk sangka lagi ke orang.